dia dalam isu penerbitan gambar jalur gemilang yang tidak lengkap, khusus berkait dengan akhbar Sinchu. Ada tiga aspek siasatan yang berbeza. Pertama, melibatkan KDN dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, kerana didakwa kesalahan pertama ataupun di mana perkara itu dilihat pertama kali ialah di edisi cetak Sinchu. Maka Akta Mesin Cetak dan Penerbitan bawah kawalan Kementerian Dalam Negeri itu menjadi akta pertama yang boleh digunakan pakai. Maka KDN pun melakukan siasatan. Kedua, berlaku pelanggaran, dipercayai didakwa berlaku pelanggaran bagi akta-akta termasuk Akta Lambang Kebangsaan, Kawalan Mempamer, dan ada beberapa akta yang lain, termasuk Kanun Keseksaan. Ini bawah kawalan PDRM. Jadi PDRM, Polis Diraja Malaysia, memang boleh menyiasat dan mereka sedang menyiasat, dan sekiranya dalam siasatan itu memerlukan kerjasama ataupun penahanan beberapa suspek ataupun saksi, maka mereka ada hak untuk lakukan. Ketiga, kami difahamkan akhbar Sinchu yang dimaksudkan itu ada edisi online, e-paper, dan oleh sebab itu MCMC juga boleh melakukan siasatan berdasarkan Akta Komunikasi dan Multimedia kerana aspek online itu. Jadi dua kementerian dan satu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi khususnya MCMC dan juga PDRM sedang melakukan siasatan. Akhirnya nanti kita serah kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk menasihatkan apakah tindakan, sama ada perlu dibawa kes ke mahkamah ataupun dikenakan apa-apa lain tindakan.